Puli depan skuter Honda ada bush yang diperbuat daripada besi jenis sintered metal, iaitu serbuk besi yang dimampatkan. Bush ni jenis self-lubricating. Minyak tersembunyi dalam liang-liang halus besi dan terkeluar sendiri bila puli berpusing. Inilah yang buat puli berpusing lancar tanpa perlu tambah minyak. Bila korang cuci pakai sabun, petrol atau chemical, bukan saja minyak di permukaan bush tu akan hilang. Minyak dalam liang rongga besi tu pun akan hilang sekali. Kenapa? Video ni jadi pertikaian. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Aku pun video ni pada hari pertama keluar aku dah tengok, so aku jadi terfikir. Adakah betul ataupun tak? So dari segi pihak Honda sendiri kata bahagian puli depan ni memang tak boleh basuh pakai sabun ataupun petrol, takut akan grease dalamnya akan mengering kan. Katanya technician kata macam itulah lebih kurang kan. Tapi yang jadi pertikaiannya sebab selama ni dan kebanyakan bengkel buat cuci pakai sabun ataupun petrol, tapi mostly kata tak ada isu pun. Tapi untuk bahagian technician Honda kata akan jadi isu sebab apa, grease dalam tu akan jadi cepat kering. So jadi pertikaian dekat situ. So aku pun kalau nak tanya pendapat aku, memang selama ni cara yang kau bengkel aku pakai ialah memang benda yang sama lah. Kita akan cuci pakai sabun, and then bila kita pasang balik itu kita akan letak balik grease lah dekat bahagian bush dia ni. Letak balik grease apa semua, grease sikit kat bahagian bush ni, and then pasang balik macam biasa. So far tak ada isu, tak ada apa-apa isu yang jadi. So kita orang tak ada masalah lah. Tapi kalau betul kalau dari segi technician Honda tu kata, maksudnya tak boleh pakai sabun, pakai petrol, apa-apa tak boleh pakai langsung untuk bahagian bush depan ni, dalam kupa dia ni. Maksudnya grease hanya boleh dilakukan dalam bahagian puli belakang ni lah. And then bahagian ni hanya boleh tembak angin ataupun lak-lak dengan kain yang macam tu saja untuk buang habuk. So maksudnya ini memang pakai sampai yang pakai buang lah. Maksudnya yang tak boleh nak buat apa, pakai buang. Maksudnya lebih ke itulah konsep ni kan. Tapi macam mana lah, ada kes yang aku jumpa. Ada kes kalau banyak jadi dekat motor skuter Honda baru yang mileage, kalau jadinya tak reti CVT, kalau mileage dah hampir 10,000 tak pun lebih 10,000 tapi tak pernah CVT, banyak kes bila kita buka bush tengah dia ni memang dah start berkarat. Kalau kes macam tu macam mana pula? Memang owner ni first dia memang tak CVT lah. Ending tapi dia jendakan CVT, tapi bila mileage dekat 10,000 dia tak pernah buat apa-apa. Banyak kes jadi dia punya bahagian puli bush tengah ni dah start berkarat, aku nampak. Yang dalam pun dah start berkarat. So maksudnya grease yang sedia ada dekat dalam bush tengah ni, yang seperti metal apa nama dia kan, maksudnya kurang lah, tak mencukupi lah. Ke disebabkan habuk yang terlampau banyak tu, sebab dah ada hampir mileage 10,000 tapi owner motor tu tak pernah servis, akan buat dia punya grease dalam tu cepat kering ke macam mana tu. So benda ni jadi pertikaian, jadi isu sampai aku sendiri pun cakap aku pun tak tahu nak komen. Sebab selama ni apa kita buat tak ada isu, tak ada masalah. So tapi dari technician Honda sendiri kata dah macam tu, so kita tak boleh nak pertikaikan lah kan. Mungkin adanya betul sebab diorang punya advance teknologi lagi advance pada kita. Kita ni just buat benda yang basic, yang simple kan, tak sampai detail mendalam sampai R&D sampai level diorang lagi. So pendapat korang lah macam mana untuk isu kes bahagian CVT skuter Honda ni memang tak boleh dibasuh pakai air sabun ataupun petrol. Kalau sabun petrol campur dengan diesel, kalau cuci pakai degreaser akan impact dengan oil seal ni, aku boleh faham lah kan. Itu memang logik lah sebab akan buat dia punya oil seal apa semua tu akan kembang, itu logik lah. So pendapat korang macam mana pula?